Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam Petua Orang Dulu-Dulu bersama dengan Cik Salma. Dulu masa kecil-kecil, Cik Salma selalu pergi ke rumah kawan yang berbangsa India. Mereka selalu menggunakan tepung kacang kuda ataupun tepung dal ini untuk dijadikan masker. Nanti kulit pun tidak akan naik jerawat. Lepas tu kulit akan glowing dan mengeluarkan sel-sel kulit mati. Juga akan mengelupas sedikit jika ada jerawat dan sebagainya. Hari ini Cik Salma nak buat petua untuk masker tepung kacang kuda. Dan kita sediakan satu pinggan. Kalau anda yang kulit normal, jangan letakkan serbuk kayu manis. Hanya pakai tepung kacang kuda sahaja. Dan Cik Salma masukkan 3 sudu tepung kacang kuda ini ke dalam pinggan ini. Jika wajah kita mempunyai banyak jerawat, boleh dimasukkan 1 sudu kecil sahaja serbuk kayu manis. Kerana nanti kalau kita pakai, kita akan rasa pedih-pedih sikit untuk matikan akar jerawat tu. Tetapi jika kulit normal, tak payah masukkan ya. Kulit kayu manis ini bersifat antibakteria, akan membuang bakteria di muka kita. Jika ada kuman-kuman, semua dia akan matikanlah kuman tu. Dan letakkan sedikit madu ke dalam bahan kita ini untuk dipakaikan di muka. Kalau Cik Salma ambil sedikit je kulit kayu manis tu. Dan masukkan juga segelas air ke dalam bahan ini. Kita nak ia pekat sedikit dan kita pakai di muka. Dan Cik Salma tunjukkan cara macam mana nak pakai dekat muka kita. Bagi yang kulit normal, boleh diletakkan susu dan juga aloe vera gel. Nanti Cik Salma tunjukkan di video seterusnya. Ini untuk muka yang berjerawat banyak, timbul jerawat, dan kita nak matikan akar jerawat tu ya. Dan juga mempunyai jerakat. Tapi dalam 10 minit sahaja, lepas tu basuh. Kerana kulit kayu manis ni kuat untuk muka kita. Nanti kita akan rasa pedih-pedih sikit ya. Dan selamat mencuba. Nanti Cik Salma share video untuk kulit yang normal. Terima kasih semua. Assalamualaikum.